5 punca menyebabkan anda dapat kanser perut. Okay guys, kanser perut sangat bahaya. Kanser di mana-mana boleh. Kanser perut you dapati, you sudah tak boleh diselamat. Saya cakap satu-satu Aduh, saya punya kawan dia muda saja dia dapat kanser perut. Doktor kasih perut, potong. Okay, lepas tu dapat itu kanser bagi isofagus, potong. Okay, lepas 2 tahun kanser mari lagi. Di mana dia itu saluran darah besar, itu tak boleh diselamatkan. So sebelum perut jadi kanser, you kena jaga-jaga. Sini saya kongsikan 5 punca yang utama menyebabkan anda dapat kanser perut. Okay, so yang pertama, makan terlalu lewat. Okay, bukan saja you tidur lewat, sebelum tidur you makan lagi. Okay, tak mau kasih you punya perut rehat. Okay, kedua, makan tak tentu masa. Makan terlalu kenyang dan makan tak berkhasiat. Okay, yang ketiga, makan terlalu banyak ubat. Ubat-ubat yang rosakkan perut. Okay, so yang keempat, rokok. Merokok rosakkan perut juga. Yang last sekali, kelima, ini ramai orang lakukan, emosi down, tekanan. Ini semua menjejaskan perut. Okay, so guys, bagaimana boleh mencegah daripada mendapat kanser? Mencegah, makan tentu masa, pagi, tengah hari, malam. Okay, makan kunyah lama sikit, jangan terlalu cepat. Okay, dan makan tak mau terlalu kenyang. Okay, mau jaga perut dan kurangkan minum air sejuk.